dapat tengok juga depan. Lightning McQueen. Nah, kita ada di bambu. Bambu apa nama tempat ni? Bambu lah. Oh, ada juga. Jadi kereta dia sampai pukul 1 ni. Sorry suara lain sikit. Tadi dah lah sejuk kat Genting. Ni main panas pula. Memang demam je. So ni kereta yang tengah nak keluar ni, menggunakan performance Spider ni. Semat lah. Porsche Cayman Gallardo. Oh, ni kereta yang antara aku minat kat ni. Gallardo. Tu dia, Huracan STO. Ada livery LV Sebab sekarang ni dah pukul 11. Dia habis pukul 1. So ada kereta-kereta dah nak keluar dah lah. Tapi tak apa, kita masuk dalam, kita tengok ada banyak lagi kereta. Super fast V12. Tak silap aku ni yang belanja kat Genting tadi tu. Harap dapat dengar sekali lagi jeritan V12. Oh, dengan lampu Christmas lagi Tapi siang tak nampak lampu. M2. Tak apa, lepas ni kita tengok kereta roll out. Sekarang ni kita tengok dalam dulu. Kita tengok kereta apa. Kita tengok kereta apa ada kat dalam. Kita ada Mercedes Private Dudes. Kat depan ni ada S660 ni, comel. Supra. Wow, Proton Putra. So inilah tapak eventnya. Dia TT sambil ya TT supercar dan kereta-kereta sports car lah. Oh ni Lotus Evora. So kau boleh tengok kau sana banyak kereta tapi banyak tempat kosong ni. Aku rasa banyak dah balik lah. Kalau tak dia ramai kat sini. Sorry. Banyak sangat kereta ni. Bufori yang baru keluar tu kan. Made in Malaysia. Dia tak dia nak payung kita. Oh, dapat tengok juga depan-depan. Selalu tengok kat social media tu. Inilah kereta buatan Malaysia. Besar juga. Dalam gambar nampak kecil. Ada Lexus LS 500. Wow, kalau tak silap. Ya, besar lah. Rim berapa? Rim 22 Ada Silvia S15. Aduh, sayangnya lampu pecah. Kalau dapat kat aku ni, aku refurbish balik ni. Myvi kena ada Supercar Malaysia. So ni kereta lama ni Chevrolet. Lepas tu Ferrari lama ni dengan rim BBS ni kan. Cantik betul. Jarang tengok ni, jarang dapat tengok ni. Lain macam livery Evo ni. Warna-warni tu. RS8. So memang banyak kereta kat sini. Aku takkan pergi satu-satu lah, banyak. Kita tengok BMW belanja je. Oh, Nissan Fairlady Cabriolet buka bumbung. Belanja. Ni Fairlady white body Pikachu. Nice gila. Aku tak tahu nak cakap apa. Siap ada tanduk Pikachu apa. Memang style lah konsep dia. Ni kereta paling panjang kat Malaysia. Panjang. Boleh main bowling kat dalam ni. Jom kita layan roll out pula. Canyon sini. That's fine. Sandal. Supra, belanja sekali Supra. Oi, ada tak burung lagi bukan? Kelawar. Siapa tu? Belanja.
Seram tepi tu kereta tu. Dia apa? Kia Rio GT ke? Jahat ya. Dah Supra. Walaupun stop tapi bunyi masih ada. Sagar jangan laju sangat tangga aku. Wah, ini sedap ni. Ya. Bijak dah aku. Ini mau rem. Ini mau rem ni. Semua berada lama. Yes, tu right. Tahu. Woo! Nice potong. Belanja satu bang, belanja satu bang. Sedap siap. Boleh okey je. Nice. Oh, berteduh bawah payung tepi jalan. Tengok kereta. Ini 86 custom depan ni. Handsome ah. Bro, one more. Belanja. Yeah, man. No, take slow. Porsche. Dah, Porsche. Standard. Chevrolet lama ni. Ni apa ni? Alteza. Tapi nice. Ini. Bang kat Australia. Weng. Bom keluar. Aston Martin. Vanquish. Benar. Remit. Oh, jatuh. Remit bro. Benar. Yes. M2. Yang baru M2 lah. Standard. Oh, siap. Horizon 6 standard. Seven. Mana lagi mesti berapa? Tahu? Lamborghini Aventador, please. Belanja. Baik. Remit. Sama. Menggelegak mai bunyi dia.
Bye bye. Wow. Custom siap. Vandalism. Wah. Arvin, Triton Caravan. Abang yang dekat bang, melayang kaki dalam tu. saya tengah ambil Belanja pick up sekali. Yeah. Bapa pick up, tak ada bunyi tak tahu. Stop! Let's go gang, let's go. Let's control. Kita je buat benda ni. Kalau kita tak ada orang buat gini rasa. Honda Civic ketam berkonsepkan apa ni macam terus. Oh, Evo. Evo. Tak ada. Remit bang, remit. No rem, like this. Rabbit. Yeah. Jadi awu. Wow. Laju. Syazat. Sandet. Yang kaki panas. Wah, Integra. Acura ingatkan Honda. Sandet. Betul depan dia kerak. Sandet. Tak apa, auto bang. Pikachu. Bola comel. White body. Lebar betul. Gemuk pun. Sirika ke ni? Pada kita. Terjadi lama macam kereta travel kan. Mantap. Miata. Oh, Alfa Romeo. Sandet. Is that a Cupra? Cupra. Wow. Payung mahal tu. Back on business. Oh. Oi, tu ni. Mustang. Let's go. Let's go ke mana bang? Kita tak tahu. Masuk balik. The power of it. Wah, baik batang. M4 Di sini pun macam hobi. Sandet. Oh, kena kereta putih dulu. Go Saiki!
Habis semua orang ni suruh belanja. Benar. Sandit! Benar. Ya, favorite car, Silvia. McLaren geng. Bye bye. Oh, ini dia Bufori. So nice man. Made in Malaysia. Lagi nak bukit sana. Tak berani. Lotus. Honda Power. Sandit. Mok lori je. Berhenti dulu. Woo! 我打爆 Damn, Skoda! H2, H2! Sedap, sir! Sandal, geng! Sandal, sandal! Budu. Bukan budu Lipton lah siap. Bodoh member tengah serabut. Bodoh. Lanjut sini. Wah, anjar ni. GTR Mustang dengan apa? Viva kat belakang. Oh, Lexus. Oh, Viva. Oh, Viva. Viva tu. Sandit! Apa? Bapak besar. Bilang kau. C7. Oh, C7. Terbu Sandit! Sandit! Supra! Lawa
Oh, ada main biru bawah kan? Cahaya YTSX. Last Swift. Pada tuning. Last kita tengok McLaren ni 720S custom kau-kau ni. Wah. Dah ada dikeluar sekali dengan Audi ni. RS6. Jahat rip dia. CBR S15. Please bro, please belanja bro. Sekali bang. Corolla JR. Udah. Ateza. Tak balik ni. Ambil. Panjang tu nampak tu. Jeng, sampai Togaya. Itu kafe untuk JDM. First time datang sini. Selalu orang lepak malam lah sini. Tapi sebab kita siang je kan, lepas ni nak balik Kuantan lah. So kita singgah kejap. Kita tengok konsep kafe ala JDM, di display kereta-kereta JDM dekat sini. Kereta-kereta ni bukan sekadar display je. Dia ada time dia owner dia tu bawa balik, dia letak kereta lain apa kan. Macam tu. Jahat lah. Silvia ada, RS7, RS8, Pallady, macam-macam ada. Evo ada. Sedar, tapi kebanyakan kalau kat Kuantan ada kedai macam ni memang cantik lah. Kita buat konsep macam ni, konsep cars and coffee orang kata. So shot, that's all you got. Take it right now before you get lost, yeah. One shot, that's all you